Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada seluruh pencinta ilmu yang saya sanjungi. Mentari pagi sinarnya cerah, burung berkicau indah warnanya. Mari buka cakrawala sejarah lewat buku ilmu menyala. Berpengetahuan, bercahaya dan memiliki kebaikan terindah. Itulah makna nama yang diberi Alma Nur Husna. Puteri sulung kedua orang tuanya dan berusia 16 tahun. Kini menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Soi yang terletak di Kuantan, Pahang. Sekolah yang terdaftar dengan kod CEA 4089 menjadi tempat saya mengasah potensi diri dan mengejar kecemerlangan akademik. Pada waktu lapang, saya gemar menghabiskan masa dengan membaca buku. Mirip kata Benjamin Franklin, masa yang hilang tidak akan ditemui lagi. Membaca buku membolehkan saya meneroka dunia baru, mengenali pelbagai watak dan memahami pelbagai perspektif dari sudut pandang yang berbeza. Buku yang ingin saya kongsikan merupakan sebuah karya yang penuh dengan pengajaran, emosi dan nilai patriotisme. Ibunda, kami pun merangkai puisi cinta. Itulah judul buku yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Karya ini telah disunting oleh Muhammad Nasir Muhammad, seorang editor yang mampu merangkai karya-karya puitis yang begitu indah dan mendalam. Karya ini juga turut diterbitkan oleh Nuha Creative Resources Sendirian Berhad pada tahun 2024 dan mempunyai sebanyak 136 halaman yang bercetak serta 333 puisi yang penuh makna. Karya ini merupakan kumpulan puisi yang bertemakan cinta terhadap ibu negara. Seperti yang kita ketahui, negara kita perlu dipertahankan kerana disitulah terserlah identiti kekuatan. Karya ini berjaya menggambarkan pelbagai dimensi cinta terhadap ibu negara melalui untaian puisi yang penuh dengan inspirasi. Puisi-puisi ini telah ditulis oleh penyair dengan latar belakang yang berbeza. Hal ini memberikan nuansa yang kaya baik dari segi bahasa maupun tema yang diangkat. Ada puisi yang menggambarkan rasa syukur, pengorbanan seorang pahlawan dan Sri Kandi hingga rasa rindu, perjuangan hakiki. Tidak bosan saya kongsikan kepada anda makna puisi Aku Ingin Hidup karya Siti Sarah Musa yang menjadi kegemaran sejati ibunda. Dalam setiap bait yang ditulis muncul rasa haru dan motivasi. Penulis puisi ini menekankan bahawa kehidupan bukan sahaja milik diri sendiri, tetapi wujudnya rasa kasih dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Teruja saya meneliti makna bait yang terdapat di dalam puisi ini, iaitu serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Bait ini telah menggambarkan tentang keharmonian, kerjasama dan keindahan dalam setiap hubungan atau keadaan. Terdapat juga puisi yang mengajak kita menyemai semangat perjuangan serta ketaatan bak pahlawan. Puisi tersebut merupakan karya Bukhari Lubis yang bertajuk Pasakkan Tiang Ini. Judulnya telah menggambarkan simbol keteguhan hidup di mana tiang menjadi metafora untuk fondasi masa hadapan negara yang lebih kukuh. Pasakkan falsafah fungsi selagi bergerak nadi. Itulah bait yang menjadi penyemangat saya untuk terus menjadi anak madani yang aktif bervisi dan cemerlang prestasi. Bait ini turut menjadi satu matlamat bagi membina kehidupan yang mekar semula, menggambarkan bahawa jika manusia sejagat bersatu padu, kehidupan yang dicipta pasti bak syurga. Karya ini telah menonjolkan nilai kasih sayang, terutamanya cinta masyarakat terhadap tanah air. Setiap puisi mencerminkan tentang pengorbanan serta keikhlasan setiap pahlawan dan Sri Kandi yang berani. Dalam buku ini,
Buku ini berjaya menjadikan saya seorang rakyat yang penuh berwibawa, bergerak sederak penuh cakna dan menyemai cinta nadi Malaysia. Bersatu teguh, bercerai roboh, perpaduan bangsa, matlamat negara. Sebagai penutup perbicaraan saya hari ini, biarkan buku ini menjadi lentera kecil bagi menyuluh masa hadapan. Moga buku ini bukan hanya sekadar bacaan, tetapi menjadi teman yang menyapa di kala renungan. Menyapa pantai di kala pagi, ombak berdebur menyapa diri. Buku teman sejati di hati, ilmu dipetik, santapan rohani. Bayu senja berlagu syadu, bintang gemerlap di dada malam. Membaca buku setiap waktu agar ilmu kekal mendalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puteri Madani mohon undur diri.